Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini dalam matematik tahun 6 kita akan masuk subtopik yang seterusnya, iaitu mencari isi padu. Tanpa buang masa, kita akan terus tengok cara mencari isi padu. Okey. Pertama sekali kita lihat di sebelah sini, bawah ni, formula isi padu. Sangat mudah, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, di sini 1 meter, sini 1 meter. Okey, kita tengok soalan. Raja menunjukkan dua bongkah dengan ukuran yang berbeza. Okey, bongkah A besar, kamu boleh tengok. Bongkah B pula sangat kecil berbanding bongkah A. Cari isi padu bongkah A. Kemudian yang kedua, cari isi padu bagi keseluruhan bongkah. Jadi soalan dia sangat mudah. Okey, tanpa buang masa kita tengok cara-cara membuat atau mencari isi padu. Isi padu bongkah A sama dengan panjang. Mana panjang? 3 meter. Darab lebar 3 meter darab tinggi 2 meter. 3 darab 3, 9 darab 2, 18 meter. Okey. Kalau luas sebelum ni, panjang darab lebar, kita akan tulis 2 kan? Tapi untuk isi padu, dia ada 3. 1, 2, 3. Jadi di sini kamu perlu tulis 3. Kita panggil sebagai 18 meter padu. Okey. Kalau sebelum ni, kalau 2, kita panggil sebagai persegi. Okey. Okey, kita dapat sudah jawapan untuk isi padu A. Kita cari pula. Ini sudah. Cari isi padu bagi keseluruhan bongkah. Untuk cari keseluruhan bongkah, kita sudah dapat A, kita kena cari dulu isi padu B. Isi padu B 1 meter darab 3 meter darab 1 meter. 1 darab 3 berapa? 1. 3. Maaf. 1 darab 3, 3. 3 darab 1 masih 3. Pelik. 3 meter kuasa 3. Jadi isi padu keseluruhan adalah, kamu cuma perlu tambah. Jadi dapat jawapan 21 meter kuasa 3. Okey. Sangat mudah. Cuma perlu tambahan tinggi sahaja. Okey, itu sahaja untuk penerangan mencari isi padu. Okey, kita akan sambung macam mana cara menukarkan meter padu ni kepada sentimeter padu untuk video akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.